Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, apa yang anda tengok dekat dalam thumbnail dengan kat tajuk tu, betul lah tu. Konsol ni saya beli sendirilah. Ni bukan paid review ke apa ke, memang saya beli dengan duit saya sendiri. Dan sebenarnya saya tak plan nak buat video ni, tapi seller meletakkan syarat saya nak buka kotak ni, saya kena buat video untuk seller. Tapi saya fikir alang-alang dah saya shoot video, baik saya shoot video untuk channel sekali lah, kita sama-sama tengok kan. So konsol ni, ni kotak dia. Agak berat. Nak tahu konsol apa kat dalam? Sekejap saya tunjuk dulu. Nampak syarat dia? Tu syarat dia. Terbalik tu syarat dia. Okey, jadi nak tahu konsol apa kat dalam? Tanpa berlengah lagi, jom kita buka. Okey, jadi macam inilah. Memang besar kotak dia. Tak muat meja saya. Okey, kita terus buka. Tengok kat dalam dia. Okey, jadi inilah dia. ROG Xbox Ally X. Jadi kita nak buka kat mana ni? Dia ada seal kat sini. Kita potong dulu seal dia. Ketat lah tu dia punya ni untuk. Okey. Ada kotak kat sini. Itu dah, kita dah nampak dah. Tadang. Kita tengok apa dalam kotak ni. Okey. Tahu ini dia punya stand dia. Saya dah pernah tengok dah yang ni dalam channel lain. Dia stand dia macam kotak telur je ni. Saya ingat plastik. Saya tengok dalam channel orang lain buka kan, dia tunjuk. Saya ingat kan dia macam 3D printing kan, 3D printing ke apa ke. Rupanya material dia macam kotak telur. Okeylah, tak apa, abaikan ini. Kita tengok. Sekejap. Macam nak tarik ni. Tak ada apa, macam tu lah. Okay, ni instruction dia lah. Nak charge apa semua kan. Tekan power. Okay, tak tepi dulu. Kita tengok apa lagi ada kat dalam. Type C. Dia pakai Type C. Ni sebab tu dia bagi ni adapter untuk kita. User manual macam biasa. Okay lah, dah tak ada apa dah. Kotak dah kosong. Okay, kita tengok terus pada konsol. So first impression apa yang saya boleh cakap? Besar. Saya tak pernah pegang konsol sebesar ni. Dia besar daripada Nintendo Switch. Dia besar daripada emulator konsol yang paling besar saya pernah pegang sebelum ni, AYM Odin 2 Portal. Saya rasa dia besar lagi. Tapi dia punya comfort tu memang memang comfort gila lah. Saya tak pernah rasa macam ni. Sebab nampak dia punya ni kan, macam controller Xbox. Okay, yang ni dia clicky. Lepas tu okay, dia analog. Tapi dia punya ni macam transparent tau, nampak? Dia punya macam tu kan. Dia punya separuh ni macam transparent. Input output tak ada langsung kat bawah. Semua dekat atas. Input output semua dekat atas. Dia tak berat sangat tau. Saya sangka berat ke? Tak berat sangat. Walaupun dia besar, tapi dia tak berat sangat. Okey lah. Saya rasa bahagian luaran okey kot setakat ni. Kita cuba on. Tengok macam mana. Saya on tak ada power lah. Dia tak ada power langsung. Biasa dia akan tinggal sikit power. Jadi kalau tak ada langsung, saya rasa kena charge dulu lah. Okay, saya charge dulu. Jadi kita jumpa balik. Okey, jadi saya dah siap dah set up. Macam ni lah dia punya user interface dia. Okey, saya set up ni sebenarnya saya ambil masa lebih daripada 1 jam tau. Lebih daripada 1 jam. Sebab apa tau? Bukan proses setup tu yang makan masa, tapi banyak menunggu. Dia macam mana kita setup laptop masa pertama kali kita beli laptop ke PC ke kan, masa first time kita buka. Macam-macam benda nak update BIOS lah, nak update driver lah, nak update itu ini lah. Lepas tu setiap kali update minta restart. Lepas tu update lagi minta restart lagi. Dan dipendekkan cerita, dah siap dah dan saya dah login saya punya Steam account dengan Epic account kat dalam ni, dan saya dah masuk lah dalam beberapa game. Dan untuk video ni saya rasa macam kalau tunjuk bahagian luaran, tunjuk unbox saja macam tak cukup, tak lengkap video ni. Saya rasa saya akan tunjuk dia punya gameplay. Untuk game AAA, kita tengok macam mana performance dia. Sebab ROG Xbox Ally X ni dikatakan performance yang paling tinggi dalam kategori ni lah, PC handheld ni. Dia lagi berkuasa daripada Steam Deck. Jadi kita akan tengok macam mana dia punya performance dia untuk handle game-game yang berat. So antara game yang berat yang saya akan test kat sini, dah semestinya lah God of War Ragnarok. Saya akan test kat sini tanpa saya turunkan dia punya graphic setting. Saya biar pada default dan kita tengok macam mana dia boleh handle ke tak boleh. Dan satu lagi barang,
Masa saya tengah duk setup ni, sampai satu lagi barang. Sekejap. Ni, barang ni. Apa, courier ketuk pintu kan, tengok-tengok. Oh, dah sampai dah casing dia. Casing dia menarik ke dia ada penutup kat depan. Sekejap kita akan pasang tengok sebelum kita buat game test. Okay, jadi jom kita start. Okay, kita start dengan dia punya casing dia dulu. Yang ni untuk kita pasang belakang dia lah. Macam biasalah, kita akan pasang permanent terus, kita tak buka dah. Yang ni untuk cover depan dia. Okay, kita tengok material dia dulu. Untuk bahagian belakang ni, dia macam rubber sikit. Lepas tu dekat sini dia ada dia punya kickstand. Kickstand dia buka sikit macam ni. Pusing. Macam ni. Kita boleh letak macam ni lah. Kalau kita nak main secara tabletop mode. Lepas tu kita boleh pusing, kita boleh tutup balik. Macam tu. Dia ada lubang lah untuk dia punya airflow apa semua. Kat bahagian atas dia semua memang tak ada masalah untuk dari segi dia punya pengudaraan dekat konsol ni. Lepas tu dia punya bahagian depan ni dia macam hard plastik lah. Dia bukannya jenis macam ni, macam rubber. Dia hard plastik. Lepas tu ada dia punya tempat untuk kita pasang strap dia. Dia ada bagi kat sini, nampak? Kita boleh pasang kat sini. Tapi saya tak pasang lah dalam video ni. Ok, kita akan pasang dia punya yang ni dulu. Ok, dah siap. Dah siap, dah masuk. Nampak? Dia jadi macam tebal sikit lah. Tapi kalau pegang tu still rasa comfort lah, tak ada masalah. Pegang rasa ok je. Dia rasa macam dia gemuk sikit. Lepas tu ok, kita try pasang yang depan untuk protect dia punya analog dengan screen. Jadi kalau letak dalam bag pun tak risau tentang dia punya analog dengan dia punya screen. Memang selamat lah. Keras juga ni. Memang tindih pun tak idea apa. Macam ni. Pintu nak buka dia. Nampak dia macam terconggik sikit kan kat bahagian ni kan, untuk kita nak tolak dia. Kita nak buka, kita tolak dia macam ni. Macam tu lah kegunaan casing dia. Yang belakang ni kita biarkan terus macam tu, permanent terus kat sini. Sebab dia protect dia punya screen tau. Anda tengok bumper dia ni tinggi tau. Ni kalau tengok pada tepi, bumper dia ni tinggi. Jadi kalau kata dia jatuh kat permukaan rata, dia tak kena terus screen. Dia akan terkena dekat bumper sini dengan bumper sini. Jadi screen selamat lah. Sama juga dekat sini kan, dia ada macam bumper sikit. Sini setiap penjuru ada macam ni lah, macam bumper. Untuk keselamatan screen. Ok, jadi saya on, kita akan start terus pada game. Ok, first kali game Spider-Man. Anda tengok kat sini, Spider-Man Miles Morales. Betul saya sebut. Ok, preset grafik dia saya letak pada high. Yang ni sebenarnya default, saya tak ubah pun. Dia by default dia duduk dekat high lah. Anda tengok sini, nampak high. Ok, lepas tu bawah semua saya tak ubah. Lepas tu dekat display, saya biar pada 1080p punya resolution. Grafik semua high, display 1080p. Tapi high ni sekejap, kita nak tengok juga kan apa dia kat sini. Ok. Oh, ray tracing by default dia off. Tapi yang lain semua dia letak high. Ok, kita tengok berapa frame dia boleh dapat. Ada lag tak? Ok, setakat ni 35 frame. 40 frame. Lawan sikit. Mana enemy? Mana lagi? Mana lagi? Boom. Tak mentu. Oh, setakat ni lancar. Dia dalam 30 lebih kan.
Tak habis lagi. Weh, ramai betul enemy. Boom. Push. Alamak, kalah. Okay, tapi itulah. Anda nampak sendirilah macam mana performance dia. Tak semua handheld konsol yang dapat capai macam ni. Kalau Steam Deck pun memang dia dah lag lah kat situ. Dekat babak lawan tu apa semua kan. Kalau kita guna setting grafik yang macam ni. Tapi dekat sini steady je anda tengok tadi. Dia maintain dalam 35 ke 40 frame. Okay, kita pergi pada game yang lebih berat sikit daripada ni. Okay, yang ni Shadow of Tomb Raider. Yang ni game Tomb Raider yang paling berat lah. Okay, kita tengok setting apa saya pakai. Kita pergi pada grafik setting. Grafik setting. Mana grafik setting? Okay, ni display and grafik. Okay, untuk grafik setting, preset dia, saya biarkan pada high. Saya biarkan pada high setting. Tapi sini pun sama juga. Kalau perasan, kalau high setting by default, dia punya ray tracing tu dia off. Tapi tak apa, kita biarkan. Kita tengok pada display. Okay, resolution kita naikkan ke 1080p. Nampak? 1080p. Lepas tu apply. Yes. Okay, frame rate dia. Oh, gila cantik lah. Nampak sharp semua. Semua detail nampak jelas gila. Frame rate dia dalam 43. Dia lebih kurang macam Spider-Man tadi. Frame rate dia. Tapi game dia smooth. Kita dah naikkan dia punya grafik sampai high kan. Memang weh, serius lah. Depan mata nampak cantik gila lah dia punya grafik. Okay, kita cuba pergi sana tengok. Hai, nak runtuh. Nak runtuh. Cepat. Apa ni? Telur burung. Lepas tu, pergi mana? Lompat sana. Oh, tapi cantik gila lah. Betul saya cakap. Saya tak tahulah dalam video ni anda boleh nampak ke tak kan. Macam mana saya nampak depan mata. Tapi kualiti grafik dia memang cantik. Gameplay dia pun memang smooth. Setakat ni dia maintain pada 40 frame, 45. Untuk penggunaan kuasa bateri, dia dah cecah 38 watt sekarang ni. Dalam 41 fps. Okey, untuk setting konsol, bukan setting game, setting konsol. Saya tak tunjuk tadi. Saya pakai pada turbo. Turbo dia kat sini dia tunjuk 25 watt. Dia dah jumpa kemah. Tapi inilah grafik dia. Anda tengok. Memang tak ada lag langsung. Memang tak ada lag. Sepatut sini memang tinggilah proses render. Sebab dia ada banyak pokok, dia ada banyak detail kat sini kan. Dia kalau nak jadi masalah biasanya dekat tempat-tempat macam ni lah. Tempat yang banyak proses render. Tapi anda tengok. Dia maintain dalam 40 frame lah. Dia turun sekejap 38. Tapi gameplay dia memang nampak smooth. Tak nampak dia punya drop frame tu tak nampak dalam gameplay. Walaupun dekat bacaan FPS tu kita nampak kejap 38, kejap 40 kan. Tapi dari segi gameplay kita tak rasa benda tu. Gameplay dia kita rasa smooth je. Okey, jadi saya rasa untuk game Tomb Raider saya stop dekat sini ya. Kita akan pergi pada game yang paling berat daripada dua game yang saya test ni. Itu game God of War Ragnarok. Okey, kita dah masuk dah dalam God of War Ragnarok. Weh, gila. Ada tengok. Saya guna grafik. Okey, saya buka, saya tunjuk kat anda. Dia punya setting. Kita pergi pada grafik kamera. Okey, resolution saya biarkan pada 1080p. Saya bagi dekat sikit. Okey. Sebenarnya saya biar pada default je. Saya tak usik apa pun. Okey, saya biar pada 1080p. Lepas tu dia punya grafik quality.
dia punya preset. Mana preset dia? Ni preset grafik. Ok, kualiti saya biar pada native. Native maknanya dia punya original tahap grafik dia. Dia punya default dia. Native, ni semua akan duduk dekat medium preset ni. Bila kita letak native, semua akan duduk kat medium. Maknanya ni semua adalah default setting, original setting yang developer dah set kan. Ok, jadi dia punya gameplay kita akan tengok macam mana. Berapa frame dia akan dapat, saya tak turunkan langsung. Dia punya ni apa semua saya biar pada default. Lepas tu untuk konsol saya biarkan pada turbo. Ok, kita cuba cari enemy tengok. Ok, setakat ni 32 frame. Oh, tapi bila kita tak downscale langsung dia punya grafik kan, dia punya blooming, cahaya, reflection pedang dia semua, oh nampak cantik lah. Frame rate dia dah sampai ke 40, 38, dia dalam sekitar tu lah. Duk dengar bunyi macam duk bercakap, tapi jap kat mana? Ada bunyi bercakap. Macam dekat sana. Kita cuba lawan lah satu enemy. Itu dah jumpa. Dia duk buat apa tu? Oi, apa ni? Aduh. Oi. Mana tombak? Tombak. Tamatkan riwayat dia. Tamatkan dia. Lepas tu habis kita punya test untuk God of War. Oi. Aduh, dia tak habis, saya yang habis dulu. Tak apa. Bagi anak dia tolong. So dia duk main baling api pula. Weh, yang ni bahaya, dia pijak tu kan. Tiba-tiba api keluar kat lantai. Weh, duk kata dah. KO. Boom. Habis. Hey. Lama tak main game ni sampai KO pula tadi. Jadi macam itulah frame rate dia. Anda nampak lah kat atas kan. Yang kat atas ni dalam 30 ke 40. Dia sama macam tadi Tomb Raider dengan Spider-Man. Macam itulah frame rate dia. Tapi ni tempat open tau. Dia bukan dalam gua ke apa. Kalau dalam gua biasa mungkin dia boleh pergi sampai ke 50 frame ni. Tempat open ni macam saya cakap tadi lah, banyak benda dia nak render kat sini. So grafik dia pun agak terseksa lah untuk render semua benda ni. Tapi anda tengok kat sini lah, konsol ni memang dia boleh handle dengan sangat baik lah untuk dia punya performance, dia punya grafik, frame rate apa semua. Tapi memang nampak cantik lah kat mata. Memang tak ada drop kan. Ok, jadi saya rasa untuk gameplay punya test setakat ni lah saya boleh tunjukkan kepada anda.
Okey, jadi saya rasa setakat tu dululah perkongsian saya untuk video kali ni. Untuk video ni saya tak dapat nak reveal apa-apa segala dia punya baik buruk, apa yang best, apa yang tak best, sebab saya pun pertama kali pegang. Ini pun video pertama saya, PC Handheld. Si pelik kan, tiba-tiba kan review PC Handheld. Macam mana saya boleh review PC Handheld? Macam mana saya boleh beli PC Handheld ni? Dia panjang cerita dia. Tapi kalau versi pendek, saya teracun dengan salah seorang kawan saya daripada channel Zen the Geek. Kalau dia tengah tengok video ni, nak bagi tahu dia lah punca saya beli ni. Sebab dia ada invite saya dalam satu event tu. Dalam event tu memang semua orang bawa PC Handheld lah kan. Saya datang, saya dapat tengok satu sampai saya balik kan. Sampai tidur tangan kat kepala. Jadi selagi tak beli, selagi tu rasa macam duk terperingat kan. Tengok, weh, best lah PC Handheld. Sebab PC Handheld sekarang ni, apa yang saya boleh cakap, dia bukan macam zaman Steam Deck lagi dah. PC Handheld sekarang performance anda tengok sendirilah tadi. Tapi cuma itulah harga dia. Harga memang anda kena fikir habis-habis lah, sebab harga dia bukan murah. Harga dia memang yang ada kat tangan saya ni 4,000 lebih sikit, dalam 4,200, 4,300 macam tu lah. Tapi apa yang saya boleh cakap, anda spend 4,000, anda dapat 4,000 kat tangan anda. Anda rasa nilai yang anda keluar tu dengan dia punya build quality, dia punya performance apa semua kan, memang anda akan rasa puas hati lah dengan duit yang anda spend tu. Okey, jadi sampai sini dululah video ni. Tapi saya akan datang lagi pada video-video yang akan datang berkaitan dengan ROG Ally X ni. Nanti saya akan cerita dengan lebih detail lagi selepas saya dah test apa semua. Okey, jadi macam biasa, kalau anda berminat dengan Xbox, bukan Xbox, ROG Xbox Ally X, panjang tu nama dia, ROG Xbox Ally X. Kalau anda berminat, saya dah sediakan kat dalam tag produk dekat bawah. Okey, seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Bye.